أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. أما بعد. Tamu-tamu sekali, semoga kita mendapat sekali bersyukuran kepada Allah Ta'ala yang hari 40 yang raya. Bersama kita berhimpun bagi menyambung pengajian kita insya-Allah. Surat 39, pasal penafian sifat gila dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu. Penafian sifat gila dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. Maknanya sungguh ataupun sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh ataupun demi waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya, maka kita dah bahas dalam lagi kebanyakan sumpah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, kesemuanya adalah menzahirkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada sudut rububiyahnya, yakni Allah Ta'ala maha berkuasa, ya, melakukan sesuatu yang tidak dapat ditiru ataupun ditandingi oleh mana-mana makhluk yang lain. Ya. Seumpama kita dah datangkan contoh, tak kala Nabi Ibrahim AS menghadap ataupun dihadapkan kepada Raja Namrud laknatullah alaih, ya, maka berlakulah munazarah ataupun perdebatan di antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud. Ya, tak kala Nabi Ibrahim mengabarkan Tuhanku menghidupkan dan mematikan, maka Namrud pun, ya, mengarahkan ataupun menitahkan supaya dibawa keluar dua orang banduan daripada penjara, lalu dibunuhlah antara kedua orang itu dan dibiarkan lagi seorang itu hidup. Ya, maka cakap Namrud apa dia? Aku pun berkuasa menghidupkan dan mematikan. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengabarkan apa? Tuhanku berkuasa menimbulkan matahari daripada timur, maka hendaklah engkau terbitkan pula daripada barat. Ya. Ini mantik Nabi Ibrahim dalam mengalahkan musuh. Boleh tak Namrud buat? Tak dapat dah. Ya. Tak boleh. Ya. Mana boleh? Mustahil. Ya, tak ada kuasa bagi makhluk untuk melakukan hal-hal sedemikian. Ya, fabuhital ladzi kafar. Ya, maka fabuhital ladzi kafar maknanya terbungkamlah, ya, orang-orang kafir tersebut. Jadi sebegitu juga Allah Ta'ala dalam surah At-Takwir ni pun bersumpah dengan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Kalau kita nak kaitkan dengan surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala mengabarkan mula-mula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Satu ayat ni macam-macam ilmu boleh keluar. Ya. Saya sekarang tengah siapkan tafsir surah Fatihah. Kok rajin tahunnya cetak dia. Kan? Ya. Macam-macam bondo. Ya. Kalimat Rabb, ya, Tuhan itu saja kita dah boleh pecahkan dengan pelbagai makna. Antara yang apa di samping Allah Ta'ala menjadikan alam semesta, ya, Allah Ta'ala menyusun pergerakan alam semesta itu mengikut iradat dia, seperti mana yang telah ditentukan.
pergerakan langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, planet-planet dan segala-galanya. Begitu juga seperti mana yang disebutkan di sini, bintang-bintang beredar dan terbenam. Sama ada bintang-bintang yang berkilauan di langit, ataupun bintang-bintang di sini boleh juga kita faham secara am termasuk jugalah segala planet. Betul? Bintang yang beredar, betul. Biasaanya kita boleh faham bintang yang beredar planet. Tak tahulah saya tahu kalau dia ada statik itu kan, wallahualam lah. Saya sains dapat A, tuan-tuan tak ada A plus saya tahu. Tahulah sikit-sikit. Tapi planet termasuk dalam bintang tak? Bintang. Bintang Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus lah, benda semua. Maka itu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bersumpahkan pula peredaran malam dan siang. Lepas itu apa dia? Allah Ta'ala nak sebutkan apa? Bila bersumpah tu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril alaihi salatu wassalam. Innahu laqawlu rasulin karim. Ini yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yakni Jibril. Rasul di sini secara luah lah. Rasul dalam bahasa Arab secara luah maknanya pesuruh, utusan. Tapi kalau istilah yang kita belajar, Rasul ni merujuk orang yang dikurniakan risalah kenabian dan disuruh untuk menyebarkannya. Itu makna Rasul secara istilah. Tapi kalau secara bahasa, utusan, pesuruh, itu makna Rasul dalam bahasa Arab. Yang mempunyai kekuatan, dhi quwwatin inda dzil arsy makin, dan kedudukan yang tinggi, ataupun yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tuhan pemilik arsy. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, kalau nak baca dia punya kekuatan, dia baca dalam kitab-kitab sirah tu. Kisah Nabi dan Rasul. Macam mana malaikat Jibril boleh mengangkat sebelah tangannya ataupun sebelah sayap dia kaum Sodom contoh, kemudian dia terlangkupkan. Malaikat Jibril, kekuatan dia tu tak dapat kita nak bayang dengan akal kita yang cetek ni. Madailah kita beriman seperti mana yang warid dalam wahyu. Yang ditaati di sana muta'in thamma amin, yang ditaati di sana yakni di alam malaikat ataupun di sisi malaikat, disebabkan ketinggian dan martabat dia sebagai penghulu sekalian malaikat. Lagi dipercayai. Dipercayai apa? Dipercayai untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kata Imam Alusi dalam tafsir, kalau dia menafsirkan firman Allah Ta'ala, dia menukilkan satu faedah bahawasanya di antara hikmah perutusan Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah nak menunjukkan secara isyarat akan ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para nabi dan rasul. Apalah? Jibril ketua para malaikat. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita baca dalam ilmu akidah secara am, Jibril dia juga ada dihantar kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Akan tapi kebanyakan kalau kita baca, Jibril lebih banyak menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi ataupun mengungguli nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain. Itu menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Jibril dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril penghulu sekalian malaikat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar penghulu nabi dan rasul, bahkan dia juga penghulu sekalian anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Adalah hadis menyebutkan aku adalah penghulu anak Adam tanpa rasa bangga diri. Dan bahkan juga seafdal-afdal, seagung-agung, semulia-mulia makhluk Allah Ta'ala secara mutlak adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lebih unggul daripada Jibril, lebih unggul daripada Arash, lebih unggul daripada Kaabah, lebih unggul daripada segala-galanya. Itu i'tiqad kita, ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita dah bahas dalam lagi, tak perlu kita nak ulang.
pendapat-pendapat yang mengabarkan Jibril lebih mulia daripada Rasulullah itu adalah pandangan yang tertolak. Kemudian apa dia? Dan temanmu. Tadi dia cerita pasal Jibril, lepas tu masuk pula cerita Nabi SAW. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu, yakni Nabi SAW, turun kepada siapa? Surah ni kepada bangsa Quraisy. Surah ni surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah. Surah Makkiyah makna surah-surah yang turun pada sebelum hijrah. Ataupun Madaniyah makna surah-surah yang turun sesudah hijrah. Ataupun ta'rifan yang sedikit kompleks lagi, apa dia? Surah Makkiyah adalah surah yang turun sesudah hijrah walaupun ia turun di Madinah, misalnya. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun sesudah hijrah walaupun ia turun di Makkah. Maknanya berlaku sesudah hijrah. Dia punya keyword di hijrah tu, dia bukan kira tompek. Ikut sebahagian pendapat ataupun majoriti. Bukanlah sekali-kali ataupun bukanlah sesekali orang yang gila, dan sesungguhnya dia, yakni Nabi SAW, telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Maknanya apa? Kalau kita baca dalam tafsir, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sesungguhnya Nabi SAW telah melihatnya, yakni Jibril, di ufuk yang terang, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, apabila sesudah baginda berhimpun dengan malaikat Jibril buat kali yang pertama di Gua Hira, Nabi kita berhimpun dengan malaikat Jibril secara nyata, secara jaga di Gua Hira buat pertama kali turunnya surah Al-Alaq, 5 yang terawal kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah allamal insana ma lam ya'lam. Nabi lagi balik rumah. Dalam perjalanan nak sampai ke rumah tu, Nabi SAW nampak Jibril buat pertama kali dalam bentuk rupa yang asal. Dalam satu kawasan, saya tak ingat nama, Rasul Sartar apa kata Al-Alusi, makna puncak ataupun dataran yang tertinggi di kota Mekah. Nabi SAW nampak Jibril di ufuk bahagian timur dalam keadaan duduk antara langit dan bumi. Nak bayang macam mana dah? Nabi mengatakan apa? Jibril sayap je sahaja ada 600 buah sayap. Sebelah sayap dia dah boleh tutup bumi ni tau. Macam mana nak bayangkan Jibril yang dilihat oleh Nabi SAW tu dengan mata kepala macam mana? So kita ngabarkan lagi, kalaulah Allah Ta'ala memakbulkan permintaan orang-orang kafir lah, supaya ditunjukkan ataupun diturunkan malaikat, mati. Sebab apa? Batin kita orang awam ni yang pasang surut macam iPod XM ni, on off takwa ni, tak akan dapat menanggung tajalli ataupun warid yang tinggi. Kita bahas lagi dah. Kuat batin kita, rohani kita, kuatlah tajalli, dapatlah kita menanggung tajalli yang kuat berdasarkan kekuatan rohani kita. Lemah yang rohani, lemah yang batin kita, lemahlah tajalli. Kok batin kita lemah, tajalli yang kuat, matilah kita macam Bani Israel. Arinallaha jahratan fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Tunjukkan kami Tuhan secara nyata. Allah Ta'ala tunjukkan kami secara zat secara nyata. Dia bukan minta kuasa kunhi dia, zat dia. Allah Ta'ala pancarkan putih dia, mati semua. Putih baru kan. Putih apa putih? Sebahagian daripada kekuasaan dia. Putih, mati semua. Menunjukkan apa dia? Lemah ataupun cetek batin mereka tersebut, tak dapat nak menanggung ketinggian tajalli Allah Ta'ala. Tapi beza dengan Nabi SAW, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hatinya itu mendustakan apa yang dia saksikan tersebut.
Batin Nabi kita tu adalah batin yang paling kuat daripada sekalian batin makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kemudian apa dia? Jibril duduk atas kursi. Jangan tanya kursi apa dah. Jangan turut bona pemikiran kita yang ikut syahwat tu dah. Jangan tanya kursi macam mana lah komat kursi tak payah dah. Ya, donga beriman je. Kemudian apa dia? Dan dia yakni Nabi SAW bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ya. Daripada potongan ayat ni kita boleh dapat 3 faedah utama. Ya. Pertama apa dia? Al-Quran itu datang daripada Allah Ta'ala, dihantar kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika, ay qalbin Nabi SAW. Al-Quran itu diturunkan oleh ruhul amin, ruh yang dipercayai, yakni malaikat Jibril. Sebab nama lain bagi Jibril adalah ruh. Tanazzalul malaikati war ruh, turunnya para malaikat pada malam Al-Qadar, dan juga sang ruh, yakni Jibril, bukannya roh tok moyang kita balik malam 7 likur dah. Ada orang apa malam 7 likur, oh tok moyang kita balik sebab apa? Tanazzalul malaikatu war ruh. Kata roh tu makna roh kita lah. Mengapat tafsir. Makna itu adalah Jibril, Ruhul Kudus. Seperti mana disebutkan dalam surah-surah yang lain, roh yang suci. Nama lain bagi malaikat Jibril. Kemudian apa pula penyifatan sifat malaikat Jibril itu sendiri sebagai ketua malaikat, mutha', ditaati, sama di alam malaikat ataupun di sisi malaikat yang lain. Lepas tu apa dia? Amin, lagi dipercayai. Bukan makna ada malaikat yang tak percaya dah. Tu manusia. Malaikat semua jujur semua. Sebab apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidaklah mereka itu sesekali mengingkari perintah Allah Ta'ala dan senantiasa mengerjakan apa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala. Manusia tak? Ada masa dia dongah, ada masa dia bega, pandai laju dan ada masa dongah, ada masa bega. Itu apa? Itu manusia lah. Ada masa dia takwa tinggi sampai ada cium bau syurga dah, doket sedopo. Ada masa tu pula jauh pula dia mana lagi doket yang aku pula. Ada masa turun naik. Nah, tu kita manusia. Malaikat tak? Malaikat senantiasa takwa, senantiasa patuh, senantiasa dongah dengan perintah Allah Ta'ala. Kemudian apa dia? Sifat Nabi SAW. Sifat Nabi SAW, bukanlah Nabi itu orang gila. Kemudian bona dia telah melihat Jibril dengan matanya sendiri, dan tidaklah baginda itu bakhil untuk menerangkan perkara-perkara gaib ni, kata kita bahaskan. Dan kemudian apa dia? Sifat Quran komplek. Sifat Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ni Allah Ta'ala dah jawab dah. Orang yang mengatakan Nabi SAW dibisik oleh syaitan. Seumpama siapa orang yang mengabarkan Quran tu adalah wahyu daripada syaitan dari Rasulullah. Salman Rushdie la'anahullah. Quran tak ada tonton Quran dah. Tonton Quran apa? Salman Khan tu tak? Tak pernah dengar pun Ustaz Salman Rushdie ni. Salman Khan Quran lah, cik kata. Salman Rushdie ni dia punya mahakarya adalah The Satanic Verses, ayat-ayat syaitan. Dia nak fitnah Quran, dia nak fitnah Rasulullah. Konon dia dengar wahyu daripada dengar bisikan daripada syaitan, dia buat buku. Sampai waktu tu apa? Ayatullah Khomeini. Bukan Khamenei, Khomeini. Founding father Republik Islam Iran, meninggal tahun 90 tu, fatwa kan dia wajib dibunuh. Wajib dibunuh pun sebab apa? Musuh kafir harbi. Dia menzahirkan terang-terang pemusuhannya kepada Islam.
Allah Ta'ala dah review lagu dah, bukanlah Quran tu bisikan syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, wa ma tanazzalat bihi syayatin, tidaklah ia, yakni Al-Quran itu diturunkan oleh para syaitan. Syayatin jamak daripada syaitan. Syaitan. Tidaklah Quran itu turun daripada bisikan syaitan-syaitan ataupun tiupan-tiupan hasutan-hasutan mereka. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, bahkan tidak wajar bagi mereka untuk menurunkannya. Disebabkan apa? Hakikat mereka itu yang keji, yang hina. Tak layak Quran kalamullah itu ditanggung oleh syaitan yang hina. Wa ma yastati'un, bahkan mereka sesekali tidak akan dapat menanggung Quran itu sendiri. Innahum an anis sam'i la ma'zulun, bahkan mereka akan lari ataupun meninggalkan diri tak kalau mendengar bacaan Al-Quran. Tu punca sebab apa Quran bukan turun daripada syaitan. Gila, menepah maut syaitan nak pegang Quran, mati dia. Dengar azan pun tercirit-cirit. Berkata-kata kontun lagi tercirit-cirit. Betul hadis. Bila azan berkumandang, syaitan lagi jauh-jauh tercirit-cirit. Dalam Bukhari. Kok kita tak sihat benar. Ataupun kita dilanda musibah apa semua, hiburan kita, ubat kita adalah Quran. Jangan tinggal Quran. Jangan gabur Quran time bulan puasa Lepas puasa lagi giat baca Quran. Paling tidak satu hari 1 juzuk. Tuan-tuan semua dah pencet berlaku, ahli tajrid semua kan ahli asbab lagi dah. Lagi banyak masuk amal ibadat baca Quran. Macam saya ahli asbab. Nampak you relax-relax. Kerja. Minum kopi nampak relax, ustaz lagi kat kopi tu saya. Kerja dan asbab. Tuan-tuan tajrid kena banyak baca Quran. Nabi SAW sebut hadis oleh Ahmad, secara mafhum sebaik-baik kalau ada seseorang dilanda kedukaan, kesedihan, gundah gulana, maka hendaklah melazimi Quran. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkan, dijadikan Al-Quran itu sebagai syifa', penyembuh, wa rahmatun, dan juga satu rahmat yang besar bagi orang-orang beriman. Ni domam sikit cari bomoh tu. Kau tak cari bomoh, baru domam sikit dah apa Panadol lah tu gitu kan. Ahlillah dia tak ada apa Panadol tu, dia muhasabah dulu. Ini maksud tahu sahut sikit lah. Tu saya mabarkan ikut maqam kita. Kau tak tahan cari asbab. Kau tinggi tawakal lah. Jangan tawakal kita rendah, ngada-ngada nak buat tawakal tu. Tinggalkan asbab dan binaso gitu. Makna ayat-ayat ini, aku, yakni Allah Ta'ala bersumpah, ia, yakni Quran, adalah perkataan utusan yang mulia, yakni diturunkan kepada utusan yang mulia, yakni di sisinya, yang mempunyai kekuatan menyampaikan wahyu yang telah ditugaskan. Bahasa Quran ni kita dah banyak kali dah sebut. Kalau Allah Ta'ala turunkan Quran di atas satu gunung yang kukuh, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kok diturunkan Quran ni di atas satu gunung yang teguh, kuat, kukuh, nescaya engkau akan melihat dia hancur lebur berkacai. Itu tamsilan Allah Ta'ala akan kebesaran Al-Quran. Tapi Jibril dapat menanggung. Disampaikan pula ke dalam hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nazala bihi ruhul amin ala qalbika ayya Muhammad. Ayya Muhammad itu adalah Quran tu dah, makna tafsir. Diturunkan yakni Al-Quran tu oleh ruhul amin, yakni Jibril, ala qalbika, di atas hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah ditugaskan, yang mempunyai kedudukan, yakni yang tetap dan mulia di sisi Tuhannya, yang ditaati di langit dan penjaga wahyu, ditaati di langit oleh para malaikat, dan sekaligus dia adalah penjaga
wahyu. Jibril kojo. Jangan tanya tentang Rasulullah dalam wafat dah ustaz. Apa Jibril buat sekarang? Jangan tanya soalan mepet-mepet. Kau ada tanya, kan kono. Kau tanya soalan mepet-mepet nanti kau kono. Jangan tanya benda yang tak ada faedah. Benda-benda gaib ni jangan gitu ngakak-ngakak munaf dah. Adalah pajo tapi yang tahu Allah Taala dan dia lah. Itu yang bawa-bawa yang Nabi tahu itu. Sekalian ciri ini merujuk kepada malaikat Jibril. Adapun makna dan sesungguhnya dia telah melihat, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Yakni Nabi SAW telah melihat Jibril dalam rupa asalnya. Kebanyakan ahli tafsir dan ahli hadis mengabarkan Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa yang asal tak sampai 5 kali, kalau tak silap saya, ataupun kurang daripada 5 kali. Yang kebanyakan kita jumpa tu dia datang dalam mazhar dia, rupa dia, menyerupai. Kebiasaan kita baca Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni di antara sahabat Nabi SAW yang paling tampan, yang paling tampan di kalangan para sahabat. Dihyah Al-Kalbi. Jibril datang kepada Rasulullah, kalau dia datang dalam bentuk manusia, dia akan datang dalam rupa Dihyah Al-Kalbi ataupun menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Dan Dihyah Al-Kalbi ni diutus oleh Nabi SAW untuk hantar surat kepada Maharaja Rum. Dia pernah diutus oleh Rasulullah menghantar surat baginda ke Maharaja Rum. Dan dia meninggal di Damsyik. Makam dia ada dekat outskirt bandar lama Damsyik tu. Ada kubah lah, benda apa semua. Dan dia bukanlah yang bakhil untuk menerangkan yang gaib, yakni dari dituduh sedemikian. Maknanya apa? Di antara kebesaran Nabi kita SAW, seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama tafsir seumpama Al-Alusi contoh, bila dia menafsirkan makna bukanlah Nabi itu bakhil menerangkan yang gaib, bukan sekadar yang gaib, segala ilmu, makrifat, persoalan yang ditanya kepada Nabi SAW, Nabi jawab. Sama ada tidak daripada Nabi sendiri, mesti datang daripada Allah Ta'ala. Dan bahkan dia mesti menyampaikan, sebab apa? Sifat dia tabligh. Menyampaikan apa yang wajib diketahui oleh seorang Muslim akan agama dia, kesejahteraan hidup dia, dunia dan akhirat dan sebagainya lah. Berbeza pula dengan tukang sihir. Kata Al-Alusi, berbeza dengan tukang sihir. Tukang sihir ataupun tukang tilik, tukang ramal, kalau tanya kat dia charge. Bakhil. Contoh Contoh tanya saya soalan, kata, kok sekadar bagi apa aiskrim je apa? Air teh tarik je, jawapan pendek lah. Short hand. Tapi kalau belanja yang kotak, ufti banyak, long hand lah jawapan dia. Detail. Tak, tu ibarat daripada apa yang disebut oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut tidak bakhil untuk menerangkan yang gaib. Pertama, Nabi menjawab berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua, Nabi tidak meletak sebarang imbalan. Berbeza dengan tukang sihir, tukang tilik yang menjadi kebiasaan orang Arab jahiliah. Nak tanya apa-apa, nak minta apa keputusan, nak tanya pendapat, tanya kepada tukang tilik. Tak ada datang free-free je, kena bayar. Kena bagi jamu ke apa benda ke. Bukan jamu minum, jamu makan. Untuk dia punya jin ke apa, tak tahu kan. Cuma kita buat, bagilah. Kau je tukang tilik, bakhil.
Tanya sepatah, jawab sepatah. Banyak ufti, banyaklah jawab. Tapi Nabi tak letak upah, tak letak imbalan. Qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta sebarang upah daripada kamu, wahai orang Quraisy, wahai bangsa Arab, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali persaudaraan sesama keluarga. Itu perintah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Kita dah bahas lagi. Barang siapa yang membacanya dengan huruf dad, dhanin, ataupun maksud dia kikir, maka maknanya tidaklah dia bersikap kikir dengan doanya pada Allah dan dengan menyebut hukum dan ilmunya. Selain Nabi SAW tidak bakhil memberi jawapan, bahkan Nabi juga tidak bakhil dalam doa. Kalau kita lah tuan-tuan, biasa ada tak kita doa untuk jiran kita apa, kawan kita apa, paling malas pun Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tu cukup tu. Dah kira lipet habis dah tu. Ampunilah segala muslimin muslimat. Tapi Nabi lebih banyak mendoakan umat dia daripada kenalan-kenalan dia, kerabat-kerabat dia. Tiap malam. Seumpama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Tirmizi, sebagai ashabus sunan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Aisyah, kata silap saya, untuk doakan dia. Isteri Nabi kata kadang Nabi tak doa. Tapi Aisyah, dia satu hari diminta Nabi doakan dia. Kalian Nabi doakan apa? Allahumma ighfir laha. Apa saya tak ingat matan doa habis tu, tapi keseluruhan menyebut ampunkan segala dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Sengaja ataupun tidak, sampailah habis doa tu melompek Aisyah. Melompek sebab gembira, riang. Nabi tanya, sebegini gembira kan kau Aisyah? Kata. Aisyah jawab, iyalah, besar doa ni. Nabi jawab apa dia? Demikianlah doaku yang sama aku panjatkan buat umatku. Tiap malam tuan-tuan. Kalau pas mayang tu, tiap malam. Malam masa bila? Waktu isyak tu. Waktu qiyam. Waktu munajat Nabi SAW. Kan Nabi kan sentiasa qiyamul lail hari-hari. Kita tak ada qiyamul lail ni, dah mamak dan wala. 11 kali. Apa 11 kali qiyam masjid? Itu pun kau ada kan hebahan. Baik qiyam perdana baru kita pergi. Apa sebab? Lepas subuh ada makan-makan. Tak tahulah saya dah kot. Saya tak tahu saya lillahi ta'ala. Masya-Allah tabarakallah. Wali bangun awal, pergi qiyam bukan sebab nak makan pagi. Memang betul-betul niat dia nak qiyam. Memang masya-Allah tabarakallah. Kemudian pada wala bagaimanapun kesemua ayat di atas hanya merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, bermula daripada wa ma sahibukum bimajnun sampailah wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Semua itu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang berikutnya, surah Al-Qalam, penafian sifat gila dari baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlaknya, ataupun kemuliaan Nabi daripada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni juga adalah sebahagian daripada surah Makkiyah. Firman Allah Ta'ala, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesekali bukan orang yang gila ataupun orang yang ditimpa kegilaan. Sebab majnun ni daripada maf'ul, kata yang diperlakukan. Majnun,
Daripada ayatnya nun wal qalam wa ma yasturun, sebahagian ahli tafsir mengisyaratkan apa dia, kemuliaan menulis. Wahyu yang pertama Iqra, baca. Itu kemuliaan membaca. Surah Qalam pula menunjukkan kemuliaan menulis. Tulis apa? Tulis limpahan ilmu. Itu seperti mana yang warid dalam kitab-kitab tafsir. Kayak gitu nulis apa dah. Nulis surat cinta orang gitu. Tepek bodak. Tak ada faedah dah. Tapi yang disebut wa ma yasturun ay minal ulumi wal ma'arif. Apa yang mereka coretkan, apa yang mereka tuliskan, yakni daripada kinayah ataupun kiasan kepada limpahan ilmu dan pengetahuan. Jadi kesempurnaan manusia ataupun khususnya kesempurnaan penuntut ilmu membaca dan menulis. Banyak kali tekannya. Rugi kita jadi penuntut ilmu tapi tak ada waktu nak membaca. Makin tak nak baca, malas nak baca, tengok bola je, balik belajar di ustaz. Hari ni ngepek, nyosek orang. Bahano itu, bahano segelintir daripada ustaz-ustaz kita ni. Nak cakap lah. Saya tengok sendiri. Tak baca, tak datang kuliah, tak mulazamah dengan masyayikh. Lepas tu balik kampung, balik taman, orang panggil dia ustaz. Lepas tu minta tauliah, mengajar pula. Ini satu tadlis. Ini satu pembohongan dan penipuan. Sebab apa? Sifat penuntut ilmu wajib membaca dan menulis. Kalau kita nak pecahkan lagi, wajib mengkaji. Bukan sekadar baca, mengkaji, menelaah. Masa muda ni tak ada lah orang muda ni. Tapi tugas tu pun wajib juga kita laksanakan. Sebab apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampai lahad. Tapi kita orang muda, contoh wahai orang muda yang ada ataupun yang mendengar, jangan kita bazirkan masa muda kita dengan benda yang bukan-bukan. Waktu orang abang ustaz rambut dah botak ni kata, "Beli apa je?" Banyak nak fikir alhamdulillah lah. Jadi apa? Modal depan Allah Taala, so insya-Allah. Orang muda lagi ambil kerja yang bukan-bukan, kerja mepet-mepet, kita alhamdulillah usia muda kita banyak habis okey benda yang berfaedah. Ni semua sementara tuan-tuan. Nak buat macam mana perubahan kita lah. Muda akhirnya jadi tua, sehat akhirnya jadi sakit, hidup akhirnya jadi mati. Tu dah sunatullah. Baik macam mana? Syukurlah Allah Ta'ala bagi kita macam-macam rezeki yang lain. Kemudian Allah bersumpah dengan sebahagian sumpahnya yang agung bahawa dia telah memelihara baginda sallallahu alaihi wasallam dari segala tuduhan dan pengingkaran kaumnya kepadanya. Dia telah menggembirakan dan meyakinkan baginda dengan firman-Nya yang lunak. Berkat nikmat Tuhanmu, engkau sesekali bukan orang yang gila. Apa nikmat di sini? Pemeliharaan Allah Ta'ala, taufik dia, pengawasan dia. Kalau nak ulasnya tuan-tuan, tak cukup je dah. Pengawasan Allah Ta'ala tu bukan kat dunia ni mula dari sejak dulu lagi, dahulu kala lagi. Sejak azali lagi Allah Ta'ala tetapkan pengawasannya kepada Nabi SAW dengan pengawasan yang tertinggi, zahir dan batin, tingkah dan perbuatannya, gorak dan diam, semua Allah Ta'ala jaga. Banyak dalil yang kita sebutkan ni. Ini menunjukkan kemuliaan tertinggi dan contoh adab mulia dalam berbicara. Apa sebab? Allah Ta'ala dia mendatangkan, dia menceritakan limpah kurnia dia terlebih dahulu. Barulah dia datangkan sebab. Datangkan dia datangkan punca, lepas tu barulah sebab. Punca apa? Adalah
inayah Allah Ta'ala sebab pada tohmahan orang tersebut. Orang ngabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang gila, sedangkan dia bukan orang gila. So umpama kita baca dalam sirah contoh orang-orang musyrikin Mekah waktu jemaah haji nak datang ke Mekah. Jemaah haji zaman baginlah, zaman jahiliah ni, zaman mula Islam lagi. Bila dakwah Nabi dah mula tersebar, sampailah di luar kota Mekah, orang ramai datang ke Mekah nak buat haji. Apa yang kita nak ngabarkan kepada Muhammad ni? Apa pemufakatan kita nak khabar kepada Muhammad ni sekian-sekian supaya orang tak dengar cakap dia? Bangun satu orang ngabarkan apa tu? Kita ngabarkan dia orang gila. Betul. Jawab Utbah Al-Walid bin Mughirah, ayah kepada Khalid Al-Walid. Khalid Abah Al-Walid atau bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abah dia ngabarkan apa dia? Dia bukan orang gila. Kita tahu kelaku orang gila ni macam mana. Cakap merepet-repet, cakap yang bukan-bukan. Dia bukan orang gila. Ada Nabi cakap merepet-repet ke? Tak ada. Tak ada satu kalam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap benda yang bukan-bukan, cakap tanpa kewarasan akal. Tak ada. Kita kenal orang gila ni macam mana? Dia bukan orang gila. Bangun satu orang, dia tukang sihir. La ma huwa bisahir. Tak, dia bukan tukang sihir. Kita tahu tukang sihir ni cara dia macam mana. Tiup pada buhul-buhul, tahu buhul? Simpulan-simpulan tadi. Mandrum-mandrum dia. Apa dalam surah An-Nas kan? Apa nama kita ilahin nas? Betul? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ataupun dalam surah Al-Falaq. Saya tak ingat. Kemudian ni apa lagi? Kita khabar dia tukang tilik. Tak, dia bukan tukang tilik. Kita kena tukang tilik ni macam mana? Kita khabarkan dia penyair. Dia bukan penyair. Ma huwa bisyair. Kita tahu dia tukang syair ni ada dia punya rima dia, ada bahar dia, ada rajas dan benda yang tertentu. Apa yang dibawa bukan daripada syair-syair kita. Jadi benganglah Abu Jahal, habis kita nak khabar ni apa kata. Kok semua tak dipakai kata. Al-Walid bin Mughirah walaupun dia musuh Allah dalam Quran. Allah Ta'ala firman kat dia wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida, sampailah habis ayat. Kami bagikan dia anak pinak yang ramai, harta yang melimpah ruah. Sampailah Allah Ta'ala sebut dia adalah musuh yang mengingkari ayat-ayat kami dengan penuh kedegilan dia. Tapi dia masih ada rasional. Kok kita tuan-tuan tepek semualah kata emosi, tapi Mughirah tak. Dia kata paling dokek kita boleh kata dia ni adalah tukang sihir. Dia ada sihir yang boleh memisahkan suami dan isteri, antara anak dengan mak ayah, antara saudara dengan kerabat, antara seseorang dengan suku. Walhal hakikatnya Nabi SAW Maha suci Rasulullah daripada disifatkan oleh sifat-sifat tersebut. Bukanlah sekali Nabi kita tu orang yang gila. Lalu Allah mengkhabarkan baginda akan meraih kenikmatan yang berkekalan dan ganjaran yang tidak terputus di sisinya, yakni yang tidak terhitung oleh seseorang, berdasarkan firman-Nya wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Ni kita nak faham macam mana? Paling basic, paling mudah kita boleh faham. Nabi SAW ditabal menjadi Nabi dan dia menyuruh orang kepada kebaikan, menyuruh orang kepada tauhid yang merupakan kunci dan kepala bagi segala amal ibadat. Tauhid adalah kunci bagi segala amal. Kok kita beramal tak ada tauhid, tak beriman, dah baik dah tak? Tak ada, relax, kosong.
Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hari kiamat besok Allah Ta'ala persembahkan segala amal kebajikan di hadapan orang kafir. Ya. Tan Sri apa nya fulan-fulan contohnya. Bagi mock check 1 juta dekat rumah anak yatim. Pertubuhan jando-jando ke Bono ke contohnya. Ya. Kalau dia beriman, besar pahala. Besar. Tapi dia kafir contohnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Segala amal yang Allah Ta'ala present depan orang kafir ni tadi, segala amal kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan dia terbang macam debu-debu yang berterbangan. Tak ada nilai, tak ada apa. Apa sebab? Tak ada iman, tak ada tauhid. Jadi Rasulullah mengajak kepada tauhid, kemudian mengajak kepada amal. Tuan-tuan kiralah dengan ganjaran para sahabat, khususnya dari kalangan muqarrabin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 yang jamin syurga, ahli Badar, ahli Baitur Ridwan, sahabat yang lain. Lepas tu sahabat pula mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan pula kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada ulama yang amilin, sampai kat kita. Kita lah ngajar ke orang rumah kita, ngajar ke anak kita, ngajar ke cucu cicit kita, dia lah ngajar kepada keturunan dia, sampailah hari kiamat besok. Apa Nabi tak ada pahala ke? Nabi tak ada pahala ke? Dapat. Nak kira macam mana? Macam mana nak kira? Mustahil nak kira. Satu amal pula Allah Ta'ala jamin bagi umat Nabi SAW, seumpama yang disebut oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas, hadis Mi'raj yang panjang. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi SAW, pada malam Nabi kita di-mi'rajkan. Pertama, Nabi diberikan penutup surah Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampailah wansurna 'alal qaumil kafirin. Tu ayat yang Nabi terima di langit. Kemudian apa dia? Allah Ta'ala mengabarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, seorang daripada umatmu kalau berniat melakukan kebajikan dan dia melakukannya, baginya sekurang-kurangnya pahala 10 kali lipat. Niat dan buat 10 tu weh. Tapi kalau dia niat tak buat ataupun tak jadi buat, maka baginya 1 pahala. Ya. Kalau dia niat nak buat jahat, tak terbuat, maka tak dicatat apa-apa. Dan sebagian riwayat yang lain dicatat baginya pun 1 pahala. Tapi kalau dia niat nak buat jahat dan dia buat, maka baginya 1 dosa. Kok kita lah tu, kita faham dengan kepala akal kita yang fikir nak logik semua ni. Tak logik lah. Apa kejahatan 1, kebaikan 10. Tak adil kata. Soalan dia, siapa Tuhan kau ke dia? Ya kan? Orang yang nak mencabar-cabar ni kan, tanya dia, siapa yang nak bagi pahala, kau ke dia? Kok kita ni 9 lagi jahat, abah kau ke dia? Ya. Betul tak? Siapa yang nak bagi pahala? Dia yang meletakkan diri dia nak bagi sedemikian. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, telah mencatatkan pada dirinya untuk bersifat rahmat. Itu sebahagian daripada rahmat Allah Ta'ala dan juga rahimnya, penyayang dia kepada umat Nabi SAW. Niat buat koman-koman dapat 10. Dapat 10. Dia punya starting gaji RM10. Siapa tak nak? Ya. Itu kemuliaan kita umat Nabi SAW. Dapat kat Nabi pula berapa kali ganjaran? Ganjaran menyeru, ganjaran mengajak, ganjaran mujahadah, ganjaran mereka yang beramal daripada titik peluh Nabi dan darah Nabi SAW. Oh, tak kira dah. Itu yang Allah Ta'ala sebut, wa innalaka la ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya bagi engkau wahai Muhammad SAW pahala yang besar yang tidak putus-putus sampai hari kiamat. Lalu Allah memujinya dengan limpahan anugerah dan bimbingannya kepadanya, serta menegaskannya yang menunjukkan kemuliaannya. Allah tak tegaskan lagi, ya? Kunci habis, ya? Kemuliaan Nabi SAW tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman apa dia? Wa innaka la'ala khuluqin azim.
Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sememangnya atau benar-benar berbudi pekerti yang agung, ataupun pekertimu adalah pekerti yang teragung. Tak ada orang yang lebih mulia akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ayat ini merujuk Al-Quran. Maknanya khuluq ataupun akhlak Nabi ini merujuk Al-Quran. Sebab apa? Dalam hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, tak kala dia ditanya akan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah jawab apa dia? Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Quran yang berjalan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak kita pun buku mastika suat khabar. Itu nak samakan diri kita dengan Rasulullah lah. Tak menurut itu. Dikatakan juga merujuk kepada Islam. Disebutkan juga yang merujuk tabiat yang mulia. Dan kalau kita tafsirkan pula ayat ini daripada sudut bahasa Arab, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi beberapa penegasan dalam ayat tersebut. Pertama apa dia? Isim inna. Wa innaka, sesungguhnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan lagi dengan penegasan yang kedua dengan masuknya lamut taukid. La ala. Lam yang pertama tu, lamut taukid, la ala, sebenar-benar sememangnya di atas khuluqin azim, akhlak yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia sebagai pelengkap bagi kesempurnaan akhlak basyariah, akhlak manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Tirmizi, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku sememangnya diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan mengajar. Oh tuan-tuan, kalau baca dengan ulasan bahasa macam-macam lagi asrar gitu dapat. Nabi bukan datang nak mengajar adab, Nabi datang nak menyempurnakan. Memang manusia tu memang dah ada adab, dah ada budi pekerti, tapi datangnya Rasulullah menyempurnakan lagi. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam pula adalah cerminan ataupun tamsilan daripada akhlak-akhlak ketuhanan. Ini dah tasawuf pula. Dah masuk makrifat hakikat ni tak boleh panjang dah. Tapi tamsilan mudah gitu lah. Cerminan sifat Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyayangnya Allah Taala, nak tahu macam mana? Tengok dekat penyayangnya Nabi. Pemurahnya Allah Taala, tengok pemurahnya dekat Nabi. Nak tengok perkasanya Allah Taala, tengok perkasanya Nabi. Nak tengok murka dahsyatnya Allah Taala, tengok kepada Nabi. Bukan kita ngabar Nabi tu Allah dah. Tamsilan yang menggambarkan sifat-sifat Allah Ta'ala dalam gambaran makhluk adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam sebahagian riwayat, tapi hadis itu dhaif, tapi maknanya sahih. Apa dia? Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang telah mengajarkan aku adab, dan dia telah menghaluskan adabku. Allah Ta'ala sendiri yang mengajarkan dia adab. Nabi tak belajar daripada makhluk kan? Apa makna Allah Ta'ala dah susun cantik dah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebarang noda, tak ada sebarang cida, tak ada sebarang buruk, tak ada sebarang keji. Itu tamsilan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam. Syukur tu dah. Ya. Baru nak naik roket dah tentu balik. Ada soalan? Tak ada. Slimat ada? Tak ada. Nak mengering semua dah. Kalau tak ada sebarang soalan, kita tangguh majlis kita insya-Allah Taala. Saya mohon maaf kalau ada keterlanjuran kata, tergurus hati, terkasar bahasa, terlajak masuk, apa terlebih terkurang mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa 31 hari bulan. 30 hari tu. 30 kan April. Kan? 30 hari bulan insya-Allah. Minggu depan tak ada. Saya pergi mengajuk.
Ini minta doa tuan-tuan dan puan. Moga pemusafiran saya dan juga mereka-mereka yang sama ni dipermudahkan insya-Allah. Selamat pergi, selamat balik, pergi seorang balik berdua. Amin ya lah. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli mati wa nafasin ala ma wasi'ahu Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin tusu wa lam tunasi fa fil li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi